Assalamualaikum geng kebun. Bos kebun nak tanam semula keladi mawar yang tumbuh di kawasan ni. Potongkan 2 inci di bahagian atas dan bahagian ni lah yang akan ditanam semula. Bahagian keladi yang tak ditanam akan kami ambil untuk makan. Untuk lebih jelas, okey lihat ni. Bahagian atas yang dipotong tadi, kami akan tanamkan semula. Bermakna untuk tanam keladi, kalau tak ada anak pokok, boleh kita tanam dari keratan ubi keladi. Selepas tanah digembur, bos kebun akan menugal tanah. Macam ni bentuk alat tugal kami, simple je, dibuat daripada kayu. Tempat yang nak letak benih keladi tadi ditugalkan dulu, supaya keladi tadi akan membesar dalam tanah mengikut cetakan yang kami buat. Benih keladi ni kalau kita dah masukkan dalam lubang tadi, nak ditimbuskan sedikit boleh, nak letak sahaja pun boleh. Kalau rajin, ketika usia pokok keladi ni 4 atau 5 bulan, boleh selalu timbus-timbuskan tanah pada keladi tadi, supaya keladi tadi lebih besar saiznya. Kami ni taklah terlalu rajin, bila dah tanam kami tinggal aja, dan tuai bila timba masanya lebih kurang 9 bulan. Tanam dalam polybag pun boleh. Alhamdulillah.